Nama penuh Bella Astilah ialah Dayang Ara Nabilah binti Awang Astilah, berumur 31 tahun pada 2025 dan dilahirkan pada 15 Mac 1994 di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, Sabah. Anak sulung daripada 5 adik-beradik ini berketinggian 157 cm. Bella pernah mendapat pendidikan di sekolah jenis kebangsaan Cina Ming Chong di Sandakan, Sabah suatu ketika dahulu. Walaupun berasal dari Sabah, sebenarnya Bella pernah berpindah ke Kuala Lumpur ketika usia 7 tahun apabila mendapat tawaran menjadi penyanyi kanak-kanak bersama adiknya Didi Astilah menerusi kumpulan duo Adik-Adik Mutiara. Sewaktu itu, Bella mendapat pendidikan di SK Ceras Indah, Kuala Lumpur. Di IG story pada tahun 2023, Bella pernah mendedahkan cita-cita asalnya sebenarnya ingin menjadi seorang pramugari dan perkara itu sudah pun ditanam sejak usia kecil serta diketahui oleh guru dan rakan-rakan rapatnya. Malahan Bella pernah menghantar permohonan untuk bergelar pramugari, namun akhirnya dia mengetepikan impian itu demi menyambung pengajian. Dalam pada itu, adiknya Didi Astilah pada 2023 berjaya menamatkan kursus kru kabin bagi bergelar pramugari dengan syarikat penerbangan Batik Airlines. Bagaimanapun, setahun selepas berkhidmat sebagai pramugari, Didi pada 2024 telah berhenti kerja angkara masalah kesihatan, kata Didi. Dia tidak fit untuk terus terbang, namun dia enggan menceritakan secara terperinci mengenai masalah kesihatannya. Mungkin ramai masih belum tahu, bapa Bella juga bukan calang-calang orangnya kerana merupakan seorang guru vokal yang turut mempunyai band sendiri. Malahan Bella juga belajar vokal daripada bapanya ini selain Cikgu Deli dan Cikgu Syafi. Dalam bidang pendidikan, Bella ialah graduan yang berkelulusan Diploma Penyiaran dan Filem dari Kuala Lumpur Metropolitan University. Selain menyanyi dan berlakon, Bella juga mempunyai bakat dalam bidang lukisan. Pada 2021, menerusi Instagram, Bella mempamerkan bakatnya menghasilkan lukisan kanvas yang telah mengejutkan para pengikutnya. Antara lain, Bella ialah peminat kuat Datuk Seri Siti Nurhaliza sejak kecil, sebagaimana yang sering diwar-warkannya di posting Instagram. Dalam pada itu, ada pula para pengikutnya yang menyamakan wajahnya dengan Datuk Siti Nurhaliza ketika penyanyi nombor 1 negara itu di usia muda. Barangkali ramai yang menyedari hubungan rapat Bella dengan Syed Saddiq sejak mereka sama-sama menjadi duta jenama pakaian. Namun hakikatnya menurut Bella, pemilihan Syed Saddiq sebagai model video muzik lagu nyanyiannya Tapi Bukan Denganmu pada 2024 adalah kerana mereka terlebih dahulu telah berkenalan ketika menyertai kejohanan badminton sosial anjuran kementerian dari antara tahun 2018 hingga 2020 lagi. Kata Bella, Syed Saddiq sebenarnya adalah pengagum dan penyokong setianya. Malah pada April 2024 lalu, Bella turut pernah bertandang ke kediaman Syed Saddiq sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri.